Okey, dekat sini basically nak organize task korang dalam iPhone. Aku ada nampak someone buat benda ni dekat iPhone. So, aku rasa benda ni cool gila. So, sini aku ajar macam mana nak buat. First kali korang kena klik dekat apps reminder and then korang kena buat satu new list untuk Monday. Color korang boleh pilih apa yang korang nak. Icon pun sama and then korang boleh tambah task apa yang korang nak buat pada hari Isnin. Korang buat untuk hari seterusnya, untuk Sabtu dengan Ahad, korang kena satukan menjadi satu task list supaya nanti dia akan full semua satu skrin. Bila semua hari korang dah letak, korang pergi ke main page and then korang tekan edit, korang tambah widget. Dekat widget, korang tambah reminder. Korang tambah semua reminder yang ada.